Untuk sesiapa yang dapat result SPM hari ni, abang ingin wish korang tahniah, okay? For those that did well, congratulations. You did a good job. Selama ni korang berusaha, sekarang korang dapat result, dapat hasilnya. Tapi untuk sesiapa yang tak dapat result yang bagus, jangan risau. Sebab hari ni abang akan expose ke buat review result abang sendiri. Kita start dengan PMR. So ni result PMR, you tengok Korang zaman korang dah tak ada dah benda ni, dah tak ada dah, okay? Tengok. BBAA, BBA. Maksudnya 3A kot. 3A 4B. Tapi benda ni tak penting sebab zaman korang dah tak ada dah. Kita tengok SPM. SPM abang ambil 2012. Melayu C. Tapi hari ni juga jadi influencer, cakap bahasa Melayu semua. No problem. English, of course English wala English memang, okay? Moral C. Ternyata abang punya moral memang kurang sikit. Tapi jangan risau, kita sambung. Sejarah okey lah C+. Matematik yang penting matematik. Cina kita mau kira duit My point is, as you can see, the result kat sini semua so-so je. C, A+, C+, C+, A, C, D, C+, D. At the end of the day, SPM result is not everything as long as you work hard. Pernah ada satu lecturer bagi tahu abang yang abang ni tak ada masa depan. But I went and proceed to work with so many different brands. For example, Mobile Legends. So you see, life is a very long journey. And it's okay to make a few mistakes. So as long as you try your very, very best. So as long as you try your best, itu saja. Sekian, terima kasih. Dessert dia memang sedap. Dan saya, jangan lupa untuk like, follow. Action. Okay, jom. Derita yang kini kau bersayap, pergilah terbang.